Inilah akibat membuat gel usus ini berlebihan. Jangan sekali-kali kau gunakan gel usus ini terlalu banyak. Aku takut kau akan terkejut setengah mati apabila bangun pagi. Ia benar-benar mampu membersihkan segala kotoran dalam usus. Dengan keadaan yang hitam dan berbau. Tidak pernah seselesa ini selama 4 atau 5 tahun. Dan hasilnya benar-benar di luar jangkaan. Cuma kentut tapi tak berak. Ini bukan pencernaan yang baik. Sebaliknya usus anda tersumbat. Metabolisme perlahan. Jangan anggap remeh. Cuba benda ni. Cuma sapunya sekali sehari. Badan bersih dan segar. Hanya dengan harga satu hidangan. Selepas disapu, seluruh badan rasa ringan. Masalah pencernaan yang teruk pun takut dengan benda kecil ni. Kalau dia tak tolong selesaikan masalah kamu, hari ni saya akan pecahkan benda ni. Sumpah dengan video ni. Semalam sapu sekali. Seharian buang air besar 4-5 kali. Ini bukan cirit-birit. Ini betul-betul boleh buang sampah dalam usus kamu. Malah hitam dan busuk. Cara dia mudah je. Benda ni boleh dikatakan terkenal dalam kalangan ramai. Terutama sekali bagi mereka yang perit nak buang air besar. Tak lancar pencernaan. 2-3 hari atau 4-5 hari baru sekali pergi tandas. Atau kena mengepam setengah jam baru boleh keluar. Cuba Lydia. Tolong seimbangkan fungsi pencernaan. Lancarkan buangan. Bagi yang air besar keras dan sedikit. Susah nak teran. Usus tersumbat, najis lama tersimpan. Malah perut buncit dan sakit. Badan kurus tapi perut besar. Kena berhati-hati dengan kelemahan fungsi pencernaan. Metabolisme yang lemah. Ini gel pencernaan yang disyorkan oleh Kementerian Perubatan Tradisional Kebangsaan. Produk khusus untuk seimbangkan masalah pencernaan. Sapu terus je. Susah nak buang air besar, perut kembung, tak hadam. Cuba Lydia. Betul ke tidak? Cuba baru tahu. Sembelit ringan, sapu dia. Sembelit sederhana, sapu dia. Sembelit degil, sapu juga. Susah nak teran, still sapu dia. Buang air besar 3-4 hari sekali. Rasa macam tersumbat kat pintu belakang. Tak boleh keluarkan, tak bersih, sapu Lydia. Sakit perut, perut kembung, sistem pencernaan lemah, sapu dia betul-betul. Kawan-kawan yang sembelit, jumpa video ni memang bertuah. Untuk pastikan kawan-kawan tak beli barang palsu, kami terus hantar dari kilang. Harga murah, semua orang mampu. Ramai yang tak pernah guna gel pencernaan ni. Lepas tu putus asa nak baiki sembelit. Jangan tanggodah. Cuma sapunya sekali sehari. Boleh seimbangkan di rumah. Klik pautan di bawah video untuk maklumat lanjut. Sebab jual murah sangat. Ramai orang terus sweeper. Keluarga kata jangan jual dah. Tapi saya tak nak putus harapan. Saya nak lebih ramai orang tahu gel pencernaan ni berbaloi. Sapu sehari sekali kat pusat. Bahan aktif serap berlapis. Terus kesan kat dalam usus. Kawan-kawan yang dulu kata mahal. Kali ni jangan lepaskan peluang. Sekarang terus dari kilang. Free post sampai rumah. Cepat klik pautan tengok sekarang.